Hai korang, selamat kembali ke YouTube channel Cik Marok TV. Okey, untuk konten kali ni saya nak update mengenai aquascape yang saya buat dekat office bini saya. Sebab ada saya punya subscriber, dia ada tanyalah, dia kata dia nak tengok update selepas minggu macam mana keadaan pokok yang berada dekat dalam aquarium tu. Pokok-pokok yang saya katakan saya ambil daripada pokok yang bukan submerged lah, pokok yang di tebing-tebing sungai. Jadi dia nak tengok pokok tu masih okey lagi ke ataupun dah mati. Okey, jom kita tengok. Let's go. Okey korang, inilah keadaan aquascape selepas lebih kurang 11 hari saya buat. Kalau korang nak tengok macam mana saya buat, ada dekat dalam YouTube channel saya. Okey, kalau kita tengok ikan mas saya tu, nampaknya dia macam dah dikokak oleh sesuatu lah. Berkemungkinan dia diserang oleh ikan glow tetra tu ataupun udang yang ada dekat dalam ni lah. Berkemungkinan menyebabkan dia jadi macam tu. Sebab ikan mas jenis macam tu memang orang kata mudah kena budi lah guys. Okey, kalau kita tengok pokok-pokok dalam keadaan yang masih lagi elok ya. Cuma yang pokok daun panjang ni ada sebahagiannya dah mula mati lah, disebabkan dia tenggelam sepenuhnya di dalam air. Yang mana yang masih orang kata naik ke atas air tu, dia masih lagi hijau lah. Termasuk pokok yang saya kata saya kutip betul-betul di tebing sungai, yang ni dia masih lagi sihat dan menghijau lah. Keadaan kualiti air pun sangatlah baik, dia sangat jernih dan tidak berbau. Tapi kalau kita tengok macam ni, kalau anda kata korang ada buat benda yang sama, saya nasihatkan supaya buanglah mana-mana daun-daun yang dah mula mati tu. Sebab kalau dia dah mereput dekat dalam air, dia akan menghasilkan amonia juga dan tidak elok lah untuk ikan kat dalam aquarium ni. So ikan pun nampak sihat lah, kecuali ikan mas lah. Ikan mas agak teruk keadaan dia, tak apa, nanti saya akan keluarkan ikan mas tu dan saya akan kuarantinkan dalam satu tank lah, supaya dia dapat pulih balik lah. Mungkin mengambil masa agak lama, tapi tak apa, kita tengok lah sama ada dia survival dia kuat ataupun last kali dia mati. Okey, sedikit nasihat, sekiranya tank kita kecil, janganlah kita letak ikan terlalu banyak. Okey guys, untuk akar pokok ni pun sekiranya dia terendam dalam air dalam satu tempoh yang lama, dia pun akan mula mereput dan mati. Macam mana kita nak tahu? Kita akan nampak dia berwarna kehitam-hitaman. Masa tu kita boleh keluarkan dia lah. Okey, seperti yang korang nampak, ini adalah merupakan spesies udang sungai. Udang sungai ini dia berbeza dengan bush shrimp. Udang sungai ini dia bersifat teritorial dan juga predator. Jadi berkemungkinan besar juga udang ni turut menyerang ikan mas tadi itu. So kalau kita nak bela udang ni dalam aquarium yang besar kecil, kalau boleh jangan banyak lah, seekor ataupun dua saja. Sebab kalau ada banyak, biasanya yang dominan akan mula orang kata jaga kawasan dia dan udang yang lain akan melompat keluar. Itu saja update pada saya. Okay, bye.